Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ketiga dan kami sekarang di Munich, München. Semalam sampai München station pun delay 1 jam. Pukul 11 kat pukul 11. Ambil taksi, lepas tu terus direct ke apartment. It's a service apartment lah. Terus tidur lah. Tak sempat nampak video semua. Memang dah penat kan. Kereta api sepatutnya sampai pukul 9, tapi pukul 10 baru sampai stesen. So hari ni kita nak ke pegunungan sikit. Hari ni kami akan ke Zugspitze yang terletak lebih kurang 1 jam lebih kereta api dari Munich. Ketinggian dia dalam 9,700 atau almost 3,000 meter. Dan ianya terletak di Banjaran Bavarian. Ia merupakan the highest peak in Germany dan dia bersepadan dengan Austria. Untuk ke Zugspitze tu kami kena ambil train daripada Munich lebih kurang dalam sejam lebih, sejam 45 minit. Dan daripada situ kita akan ambil taksi ataupun bas untuk ke kaki gunung tu. Train daripada Munich tu akan melalui kampung-kampung dan juga ladang-ladang di Jerman. Pemandangannya sangat cantik. Dah sampai pukul 10.55. Tapi memang nampak background tengok pegunungan je. Lepas ni kita nak ambil taksi. Okey, kita dah sampai. Syah, cerita Syah, apa kita sampai kat mana ni? Sekarang kita dekat Eibsee. Eibsee ni stesen yang dekat dengan Zugspitze lah. Zugspitze ni gunung tertinggi dekat Germany. About 2,900 meter above sea level. So sekarang ni kita nak ke Puncak. Kita naik cable car. Okey, jom. Naik cable car untuk ke puncak gunung. Tinggi 2,900 juga tu. Kuat tinggi, tapi sebab sama panas lah. atas ada snow. Atas ada snow.
Get ideas of things we can find. Pukul 2:30 baru nak lunch. Ikan bakar dengan baked potato dengan apa tu? Apple strudel. Apple strudel. Apple strudel. Apple pie. Apple pie lah bukan apple strudel. Buatan lah semua. Oh no. Ini sahaja dah lunch. Sekejap. Macam ni. Kami ni untuk sayur. Try lah. Try ikan. Dah. Best. Dah sampai dekat train station untuk balik ke Munich. Daripada pegunungan tadi, wah penat juga jalan, ngomong kaki. So kami ni ambil pula kereta api pukul 5 sampai dia 6 lebih lah di Munich. Kita tengoklah macam ni, kalau hutan larat tu ya hutan lah. Tidak apa ni, pusing-pusing dulu.
Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari keempat kami di Jerman. Sekarang kami di München atau Munich. So sekarang ni kita nak pergi ke Gozau. Sekarang pukul 6.49. Kita pergi ke Gozau dalam 7.55. So kita akan naik tram dulu ke untuk ke Hauptbahnhof dan terus ambil train ke Gozau. So let's go. Train station, lepas tu kita akan ke Gozau. Gozau ni kawasan perkampungan lah. Perkampungan yang keliling dia ada gunung. Jadi cantik lah kita akan ke sana. Lepas tu petang nanti insyaAllah kita akan ke Gozau See. Gozau See ni kawasan tasik pun keliling gunung juga. Jadi cantik lah. So stay tune. Okay, dah sampai dekat Hauptbahnhof. So, train untuk ke ni lambat lagi 7.55, sekarang 7 suku. So, kita lepas-lepas dululah. Cari kopi ke apa ke. Kopi kita makan kopi, minum kopi dululah. Akan tu train banyak-banyak ni. Ini last station dekat München. So ini yang train akan pergi merata Jerman ni. Station dia klasik lah, tapi banyak kedai pastry dengan apa, senang lah nak beli tapau ke masuk dalam train. Sekarang kita dekat dalam train RE5, kita akan ke Salzburg Hauptbahnhof. Gerak pukul 7.56, sekarang 7.28. Kita akan sampai Salzburg Hauptbahnhof pukul 9.42 dalam sejam 46 minit perjalanan. Lepas tu kita akan ke Gozau lah. Kita akan naik bas daripada Salzburg Hauptbahnhof pergi Bad Ischl. Lepas tu another bus daripada Bad Ischl pergi Gozau. Itu dalam 2 jam total perjalanan. So total dalam 3 jam lebih perjalanan kita.
Ni lah, tu 150. Ni dalam bas untuk ke Gaozao. Tapi ni first bus, kita kena naik 2 bus. Ini first bus saya kata sejam, lepas tu tukar bus pula another 1 hour untuk ke Gaozao. Okay, kita dah sampai dekat Bad Ischl. So nak ke Gaozao, tunggu bus 12.45, sekarang 12 suku 12.25, sekarang ni 12 suku. Oh, katanya bas ke Gaozao dalam 45 minit je. Okay, dah dalam bas untuk ke Gaozao. Perjalanan 45 minit. Actually kami dah cross ke Austria tadi di Salzburgnya Hauptbahnhof. So kami sekarang berada di Austria. Dah sampai dekat Gaozao. Sekarang ni kami nak cari apartmen DMB tu. Sasha dah pusing. Lepas tu kita pusing-pusing bisa kampung lah, kampung yang cantik. So tak apa, kita cari apartmen dulu. Dah sampai apartmen kita orang. Apartmen dia ada kitchen, dapur, ada master bedroom, ada apa ni, toilet. Quite ni besar lah. Dan pada dengan harga €199 untuk 1 malam. So kami duduk 1 malam je lah kat sini. So sekarang ni dah pukul 1:30. Kita makan dulu, makan Maggi dulu. Lepas ni pusing-pusing. Kami sekarang jalan nak tunggu bas kat depan tu, nak pergi ke Gaozao. Yang ni ada tasik dan juga pantai kan? Tasik yang cantik. So tunggu bas yang pukul 4, sekarang ni 3:30 baru. So jalan-jalan. Dia nampak macam panas tapi cuaca tak adalah panas sangat. Ni dalam 20s kot, higher 20s. Cuma dia terang je. Rumah-rumah sini semua mostly traditional punya house lah. Tapi memang view cantik lah. But summer, so it's all bright and green.
Tengah tunggu bas pukul 3.50. Bas katanya 41 minit. Kat sini bas memang pancur on time. Dia tunggu tepi jalan je, bus stand je. Hari ni hari Sabtu, so dia punya ramai yang turis lokal dengan outside datang tempat ni untuk apa ni, cuti-cuti sebab weekend kan, dan summer pula tu. Okay, dah sampai dekat Gozaozi. Jom kita tengok, katanya ada tasik so yang cantik. Jom. Oh, sekarang kita kat Gozaozi. Belakang ni. Cantik. Dah 5.10. Musim tadi dekat Tasik memang cantik lah. Memang cantik. Kalau winter ni penuh dengan ski semua-semua ni. Oh, sekarang tengah tunggu bas 5.25. Balik and then kita nak drop di kedai pizza makan dinner. Kita pergi kedai pizza tu, saya kata boleh jalan kaki dia balik apartment. Cari kedai pizza, restoran pizza. Tapi ada juga apa ni, spaghetti semua-semua. Dah sampai dekat Ziana Pizzeria. Kita tengok apa yang ada.